Assalamualaikum geng. Apa khabar? Aku dah habis kerja, balik, on the way balik. Jalan ni tengok macam tak berapa nak jam je. Aku ada sedikit perkongsian aku nak bagi kat korang, suruh korang berfikir. Pernah tak korang duduk sekejap, duduk diam-diam, lepas tu korang tanya diri sendiri, korang tanya, pernah tak korang tertanya-tanya kat diri sendiri, apa sebenarnya yang aku nak capai dalam hidup? Apa yang korang nak capai dalam hidup? Aku sebenarnya baru-baru ni ada sembang dengan seorang kawan. Dia dah trigger soalan ni dah. So masa tu aku tak mampu nak jawab sebab tak terfikir pun. Dia memang kalau kata apa nak capai tu esok, apa nak capai tahun ni, apa nak capai tahun depan, mungkin aku boleh jawab. Tapi penghujungnya apa aku nak capai? Adakah sekadar duit? Nak duit? Adakah sekadar jawatan? Atau sebenarnya ketenangan? Cuba korang fikir, dalam hidup korang ni apa korang nak capai? Apa hujungnya yang korang nak capai? Dan geng, bila kita bercakap tentang jodoh, kau pun nak menanya, mesti nak tanya diri tu sendiri, kau ni nak pasangan yang cantik ke semata-mata? Kau ni nak pasangan yang handsome ke semata-mata? Atau pasangan yang boleh bimbing korang ke arah syurga, InsyaAllah. Jadi secara realiti dia kan, hidup ni bukan tentang siapa yang paling cepat berjaya, tapi siapa yang lama mampu bertahan dengan iman. Jodoh ni bukan tentang siapa paling sempurna kan, tapi siapa yang sanggup sama-sama perbaiki diri. Itu yang penting. Kalau hari ni korang masih keliru, it's okay, tak apa. Korang teruskan melangkah, perbaiki diri, dan lepas tu dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab bila korang jadi versi diri yang lebih baik, InsyaAllah korang akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Wallahualam. Assalamualaikum.